Jangan suka mengungkit sebarang perkara yang bersangkut dengan suami you. Ungkit duit, ungkit kesalahan. Contoh, husband kau pernah curang dan terkantoi. Kau dapat tangkap husband kau akhirnya. Dan kau buat keputusan untuk terima husband kau balik. Jangan sesekali kau ungkit kesalahan husband kau. Past is past. Kalau nak buang, buang terus. Kalau nak terima, terima habis. Orang lelaki pantang besar dia mengungkit. Sebab yang nombor dua, kau ni dah kahwin, tapi kau tak move on daripada ibu bapa kau. Kalau kau rasa kau nak berkepit bawah ketiak mak ayah kau tak payah kahwin. Ni alasan apa? Alah, yang I ni anak bongsu, you kena faham I. No such thing. Bila you dah ada husband, dahulukan suami you. You tak perlu rasa tersepit di antara serba salah dekat mak ayah dengan suami. Kadang-kadang kat dalam tengok, mak ayah ni pun sama, tahu tak? Kalau anak perempuan you dah kahwin, you jangan memberikan arahan kepada menantu lelaki you macam mana cara dia nak jaga bini dia. Dengan memerhati dari jauh. Pastikan anak you tidak dipukul, tidak didera, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara tidak adil oleh suami dia. Benda-benda yang lain, anak tak balik raya, tak bersalin rumah mak. Lagi nombor 3, kau selalu mencabar suami kau. Abang kalau berani buatlah. Nampak? Nak cari perempuan lain, berani buat? Saya nak tengok. Awak tu kalau spender pun saya yang beli, jangan ada hati lah nak ada perempuan lain. Kau jangan cakap macam tu Engkau mengungkit belikan spender laki kau, ramai perempuan di luar sana nak belikan spender laki kau. Faham ke tidak? Kau kena tahu sifat orang lelaki, dia adalah pantang dicabar. Rugi ke merendah diri? Sayang, you jangan ada orang lain selain daripada I Kalau you ada orang lain selain daripada I mati tau. Gitu. Cari husband kau dengar.